Okay, hari ni kita buat kayuhan bersama Jambi Bike Center dan Izzuan Automobile. Kita bermula daripada Gombak sampai ke Ketis Sempah. Su ada? Kan tak ada. Ramai. Ha? Ada. Jangan laju sangat ni ni santai. Alamak. Jom. Jom. Hati-hati. Alright, jom. Pancit. Oh, hantai jatuh. Cik baik hantai jatuh, bukan pancit. Su jangan bully kawan-kawan please Jangan bully kawan-kawan please. Okay. Oh, sponsor rider. Okey, tunda tu. Boleh. Aduh, kita dah lah insan yang zon 2. Insan yang lemah. Zon 2. So, sementara menunggu traffic light, ada rider 30-40 orang ada ni. Awal saya silap 50 orang kan. Ramai. 50 ada kot. Okay, selamatan sampai Greenwood. Pasir. Basikal gravel single chainring Canyon. Memang smart bawa naik GS. Sponsor rider, sponsor basikal terbaik. Racing CRL Gombak ni landasan ni tinggi lah. Masih banyak lagi lori-lori CRL keluar masuk. Memang jalan pecah sana sini tak boleh nak apa-apa. Ayan. Okay. Dah sampai Mikari jam 8 pagi, 8.4 pagi. Jadi rider masih terkawal lagi lah, tak ada laju sangat. Alright. Okey, peloton dah sampai HOA. Gerak agak laju Kita masih mengekalkan santai-santai. Alright. Ramai. Macam inilah kalau event di GX. Santai-santai. Kita tunggu Man kejap.
Mana-mana. Berehat jap. Take 5. Minum air dulu. Okay, ini dah mini pendakian yang pertama. Kecil lah, dekat dengan Alang Resort. Kita follow Man lah. Ada member nak sembang sikit. Steady bang, gravel. Gravel masih steady. Tak payah gravel. Dah santai pun laju. Oh, rekod ke? Oh. Daripada ni nak ikut dia nak. Oh, dia touring. Ada audit. Tak saja. Dengan Hafiz. Hafiz payah putus. Okay, sampai ke Kuari. Lawa. Okey, sampai bus stop AJN. Kita berehat jap sambil tunggu cikgu. Mood santai-santai. Kita duduk peloton belakang lah. Man, aku tunggu cikgu lah. Aku tunggu cikgu. Cikgu. Ha. Belakang lah nanti. Kat sini. Okey, cikgu dah sampai. Kita follow balik lah. Ikut cikgu ni syok, santai-santai. Layan Kaden. Zone 2. Nak stop dulu ke? Ha? Ada gabus sikit. Highway kot. Ha? Highway kot lori kan? Ya, tu ada tu bawah tu. Ada. Kita bagi laluan. Bunyi belakang datang depan. Bunyi belakang. Okay, peloton nama dah sampai. Jadi dia orang tukar tiup bocor. Ada ni GoPro. Meriah sikit lah. Ramai lah. Dapat matahari sikit, syok lah. Kilometer 27 dah. Jam 9 pagi. Kita maintain lah zone 2, zone 3. 30 lah bang. 30 lah. Parking jauh, Melawati. Okay, ni kita climb Bukit Kuil lah. Mau cantik ni. Ada letih. Gambar letih. Bawah tak di mah.
Dekat atas ni tak ada dah yang ni. Last lepas tu depan tu tak ada dah. Bawah sana banyak. Yang pisang air ambil kat bawah. Okay, kita pelan-pelan layan. Eden dia. Sedih. Kaki kuat tu. Awi biasa buat. Sekali tengok kaki kenal lah. Kuat tak kuat. Ui, lama tak kaya slow gini. Ngantuk lah tu. Tu dia. Geng-geng effort. Pergi man. Boleh. Jom. Oh, tak boleh aku. Tak ikut man. Tunggu cikgu lah. Okay. Geng buat pace tadi dah pergi. Kita lepaskan. Kita tunggu cikgu dengan Bos Izwan and the gang dekat jambatan ni. Alright, sempat lah kita berehat jap. Santai, kawan. Okay, dah sampai. Kita teruskan kayuhan. Kita teruskan kayuhan. Pelan-pelan je. Zon 2, zon 3, relax. Jaga jantung. Alright. 1 kilo lagi nak sampai. Okay, ni Bukit Pencawang lah. Climbing paling pacak. Control pace ya. Okay, berjaya santai-santai. Oh, kapi tak buka lagi Buka tapi atas. Oh, buka atas. Okay. Alhamdulillah, selamat sampai puncak GS. Oh, jam 9.24 pagi. Mileage 32 km. Ngam-ngam soy. 32. Dari Selayang yang dalam 10 kilo lah. Ni 22 kot cikgu. Kan?
nak turun ni? Nak turun ni? Boleh ada mana? Buat rumah ada apa ada makan-makan ni kat sini. Oh, kat ni. Buat tak warna tempat. So, jom sekali ke? Dah. Oh, bukan dekat kedai tu. Office tu. Tadi. Oh, takwa tepi tu. Oh, Kak Abi tadi. Ya. Rumah ada table tu. Semalam dah. Pagi buat juga. Kau parking situ ke kaya di rumah tu? Rumah. Ya. Daripada sekolah. Jim. Hai, Hasan. Jalan ni. Jom. Kenyang air lah pula. Oh, okey lah. I know your father ah. I know your father. Azim ajak makan kat tu. Makan kat kedai tu. Siapa ajak? Azim. Azim. Dia order takwa makan kat situ. Nak kan? Oh tu. Ha, kat kedai tadi. Tahu? Kat kedai tadi lah. Izzuan Auto. Ya. Kena makan. Boleh tak? Ke nak balik cepat? Makan kejap boleh lah kot. Kejap muka. Bila pukul 10 kelang. Kan? Pukul 12 dapat rumah ya. Ha? Oh. Oh, tak duit eh? Bukan apa. Kita teruskan downhill kita. Tadi repair dan taiman jatuh. Okey bang eh? Ya, jom. Okey, sampai dah Greenwood. Okey. Dalam 1 kilo kita nak sampai ke tempat Adbi lah. Izzuan Auto. Ayan. So, Simpang Greenwood. Nak masuk ke Singopak. Memang bahaya sikit lah. Oh, alhamdulillah. Selamat. Sampai. Alhamdulillah. Tu ada makan. Sana tengok sana dulu. Oh. Okey, jom kita nak balik. Terima kasih pada bos-bos yang sponsor kawan-kawan yang ride sekali. Pandai-pandai macam ni kena ada selalu lah. Okey. Ikut sana lah. Okay, jom Zim, balik dulu lah. Okey. Terima kasih lah. Bila ada F10 ni? Ni ya? Bila ada? Bila ambil? Bulan lepas. Barulah. Tak adalah baru. Lama, sekian lama. Jom. Kita kumpul dulu ramai-ramai ambil gambar. Jom.
Oh, semua attack tak ada santai-santai, semua attack je. Attack je. Attack je. Let's go balik lah. Datang. Mamak tadi dia jaga Ipoh kan. Oh. Kacang aku. Oh, kain mana sedap? Nak beli sepasang. Oh. Pasang aku. Oh. Sebab satu tu aku tengok. Mana bib 2, baju 2? Bib yang RM800. Oh. Ini pergi dulu. Oh. Kata tak boleh. Oh, dia untuk race kot. Untuk race. Dia untuk endurance lain rasanya. Tu untuk race tu ataupun untuk Ironman ke. Yang all day tu, Ha. bib pun extra S juga. Oh. Huh. Kalau S besar. Oh, okey. Aduh. Punya lama traffic light ni 5 minit weh. Kering. Lentung. Layan dah. Right. Okay, depan tu redup sikit. Okey lah. Oh, redup ni. Dah selesai bulatan. Okey. 10 lagi nak lepas rumah. Okey teman. Okey, alhamdulillah selesailah kayuhan kita pada hari ini. Fun ride Genting Sempah 65 km pergi balik. Anjuran Jami Bike dan Izwan Automobile Gombak. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi menonton sampai habis. Okey, silayang kita punya. Assalamualaikum.